Kalau kita tengok pasaran kereta dekat Malaysia sekarang ni, macam-macam SUV baru dah masuk. Banyak brand baru, semuanya nampak premium, nampak high-tech, macam wow. Tapi lepas 4-5 tahun macam mana? Hakikatnya tuan-tuan dan puan-puan, kita beli SUV ni bukanlah untuk menunjuk, tapi nak guna hari-hari. Nak pergi kerja, nak hantar anak pergi sekolah, nak balik kampung, nak angkat barang. Lepas tu guna bukan setahun dua, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Jadi kalau boleh kita memang nak beli sebuah SUV baru yang dah terbukti lah kan. Di situlah model ini, iaitu Honda CR-V baru menyerlah. SUV baru? Honda CR-V ni bukan dah lama ke? Lama? Korang deh. Tahu tak korang yang Honda dah kemas kini CR-V untuk tahun 2026? Okey, ini benda yang korang kena tahu. Buat kali pertama, Honda CR-V sekarang ditawarkan dengan dua varian hybrid, iaitu E-EHEV, RS-EHEV. Dua-dua pun jimat minyak, pilih je ikut bajet korang. Okay, when it comes to hybrid technology, Honda ni memang dah otai lah, okay. Diorang release first hybrid model diorang kat Malaysia 21 tahun lepas. Dah berapa tahun tu? So, memang dah proven, terbukti. Selain itu, kalau korang beli model hybrid Honda sekarang, dia punya hybrid tech tu, korang dapat warranty 10 tahun tau. Ambil kau. Safety features pun dah makin padu. Sekarang semua varian dapat cross traffic monitor, blind spot info, 360 kamera dan macam-macam lagi. Dan paling best, CR-V sekarang datang dengan advanced display audio system dengan skrin 9 inci yang lebih besar dari dulu. Semua varian dapat Google Audio Services, Maps, Music, Voice Control, semuanya ada dalam kereta. Lepas tu varian EHEV RS pula dapat sound system Bose. Padu bosku! Lepas tu ada Honda Sensing, boot besar 589 liter, nak bawa pun sedap, naik genting shock. Jadi, lama lagi ke Honda CR-V ni? Dia lagi up to date dari korang punya Spotify playlist tau.